Pelajar-pelajar ini semua dah masuk pertandingan World of Robotics Championship sebelum ni, tahun lepas lah. So selepas pertandingan tersebut, kami adalah buat latihan untuk buat mereka untuk sebagai persediaan. So saya rasa budak-budak memang sedialah untuk menghadapi sebarang cabaran di sana. Dan saya percaya dengan penglibatan pelajar-pelajar dalam bidang robotik seperti ini akan membolehkan mereka berminat untuk mengikuti pelajaran sains dan teknologi pada masa akan datang. Dan bila dia dapat pergi ke China ni, pelajar sendiri dapat melihat bagaimana STEM itu dalam kehidupan seharian.